Kalau hampa nak tahu negeri yang paling laju berkembang di Malaysia adalah Johor. Di bawah pentadbiran Menteri Besar yang amat berhormat Datuk Wan Hafiz, Johor catatkan GDP growth sebanyak 6.4%. GDP growth yang paling tinggi antara semua negeri. Dah macam enjin baru untuk Malaysia. Dan bila ekonomi naik, hang boleh nampak bajet pun naik. Belanjuan Johor 2026 antara paling besar, lebih fokus, lebih agresif dan juga lebih berani. Tapi dalam bajet yang besar pun kita boleh nampak ada satu perkara yang ramai mungkin tak nampak signifikasi dia, tapi benda tu ada. Daripada projek mega sampailah ke pelabuhan yang bernilai berbilion, kerajaan Johor pilih satu komuniti untuk dijadikan sebagai anak emas negeri. Tak lain tak bukan adalah orang asli Johor. Kerajaan Johor buat benda yang jarang kerajaan lain buat. Di bawah Exco Industri Asas Tani dan juga Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor yang berhormat Datuk Zahari Sarip, kerajaan Johor pastikan komuniti paling jauh pun dan paling kecil pun dapat perhatian. Daripada dokumen bajet kita boleh nampak 5,041 ketua isi rumah orang asli terima bantuan khas. Fasa 1 sejak daripada September mereka dah bagilah RM200. Lepas tu fasa 2 dan 3 400 lagi mereka bagi. Dan ini bantuan yang betul-betul kena dengan tempat. Lagi menarik, bukan saja ketua keluarga je dapat, ketua kampung orang asli dan batin pun dapat allowance sampai ke 1,500 sebulan. Cuba bayangkan kalau satu kampung ada apa-apa hal, jalan rosak, air tak sampai, jiran bergaduh, harimau lalu belakang rumah, ketua kampung adalah orang utama yang akan dipanggil. Dan bila allowance dinaikkan, itu tanda kerajaan hormati beban kerja ketua kampung. Kenapa kerajaan buat semua benda ni? Padahal 5,000 keluarga sahaja, disebabkan satu prinsip saja, tak kira duduk pekat, luar bandar, hulu kampung ke, semua dapat perhatian kerajaan negeri Johor. Nombor dekat banyak negara, bandar ni, luar bandar macam terpinggir. Tapi Johor ambil pendirian berbeza. Menteri Besar Johor yang amat berhormat Datuk Wan Hafiz dan juga Exco Industri Asas Tani dan juga Kemajuan Luar Bandar yang berhormat Datuk Zahari Sarip pastikan komuniti yang paling jauh pun dapat tempiah daripada pertumbuhan ekonomi di Johor. So ini menjadikan belanjawan Johor 2026 ni bukan sekadar angka, tapi mesej ni sangat jelas. Tak ada siapa pun yang tersisih.